Assalamualaikum. Aku sekarang berada di KLIA Terminal 1 bersama isteri nak ke Yunnan, China selama 9 hari bersama dengan grup. Salam sejahtera. Alhamdulillah hari ini kita insyaAllah akan berlepas ke Yunnan, ke Kunming, lepas tu kita ganti. Terima kasih sebab semua masih menyokong Mazhar dengan subscribe. Pada yang customer lama, terima kasih kepada Singapura. Sekarang menetap di Johor Bahru. Suami saya Abdul Razif. Ini pertama kali saya join Mazhar Travel melalui Facebook yang begitu aktif lah tengok. Sebab saya Saya Azhari daripada Johor Bahru bersama isteri Nur Hayati. Saya tak pergi ikut Mazhar, tapi disebabkan Zawati ni saya punya junior sekolah, saya kena support dia berniaga. Kan? Jadi saya pun kali ketiga lah ikut Mazhar. Kalau misal kata nak bergambar cantik-cantik, nanti beritahu saya. InsyaAllah saya boleh buat kan. jaga-jaga. Kita kan boleh buat kartun-kartun. Kami kita dekat. Assalamualaikum. Ini isteri saya. Saya Razif, berasal dari Johor Bahru. Saya ex-tour leader di Singapura selama 8 tahun. Saya lebih utamakan bawa jemaah umrah. Kalau di job, point calling lah. InsyaAllah. Ya. Terima kasih. saya Rohana dari Kuala Lumpur. Komiti Balik ke Sungai boleh. Ini isteri saya. Ini adik dia. Lagi. Ini bigas saya lah. Ini beras. Saya dengan Mazhar ini tak tahu dah berapa kali pun. Tak tahu lah. Nama saya Ahmad Tamaruzzaman bin Ahmad Tajuddin. Isteri saya Nur Hazlinda Manayan. Kami dari KL. Nampaknya banyak. Jangan satu lagi. Kita punya ni. Naik Batik Airline ke Kunming Kunming. in front of you. Memerlukan kerjasama anda untuk bawah di tempat duduk di hadapan anda. Anda dinasihatkan. Ayam masih kicap Think so lah yang ni. Kita selamat landing ke Kunming Airport pukul 2.45 pagi. Have much time sleeping. Yeah, our train is 9, so our checking out is 7 o'clock. We must kita 8819. Assalamualaikum. Okey, baru check in. Bilik okey, besar. Mantap. Tapi aku cuma duduk hotel ni cuma 2 jam je. Penat gila weh. Daripada airport terus check in 2 jam je duduk. Sebab pukul 7 kita mesti ada dalam bas ke speed train station nak menuju ke Dong Lian Hua. Pukul 5 sini solat subuh. Pukul 6.30 baru start breakfast. Cuma setengah jam je breakfast. Lepas tu naik bas. Restoran ni dia tak friendly halal. So waspada. Okay.
room key. Thank you. Okay, kita loading barang dalam van dan kita naik bas nak menuju ke train station. Wassalam. Walhamdulillahirabbil alamin. Setengah baru kereta api bergerak. So kita ada lagi setengah jam boleh jalan-jalan. Jom. Okey. Ni. Korang pun tak ambil lah. Tak. Sekarang nak train. Train. 先走下来，先走下来，把通道绕出来。女士们、先生们，动车列车包括侧。Ini harga 40 yuan. Jom, manis. Nak tanamnya. Keep your balance when getting on and off the train. Jom, sir. Okey, okey. Ciao. Please keep your balance. Kita dah sampai. Right. A small town, and we shine in the past about 1,300 years ago. Eastern rose shining, and the architecture looks very. Yeah, let's go. Sekarang kita di Weshan Asian City selama 45 minit. Okay, let's go. Sudah dengan tengok barang. Besar juga tempat ni. Kalau aku nak pergi tempat sana, masuk sana. Okay.
kena jalan sampai yang last tu. Daripada mula ujung 1 kilometer jalan kaki ni. Kita nak pergi makan tengah hari dengan solat sekali. Makanan halal. Kalau nampak sign hijau ni, tempat Cina kira halal. Tu nampak ni. Sijil ni. Dia halal. Ni orang lama semua ni. Founder. Oh ni. Okey, tengok saya. Okey, ni. Tengok saya. Satu meja boleh bagi makan. First day punya lunch habis. Lansai ya. Pas makan kita shopping barang dia pula. Ini mi tarik. Limau. Kadang apa dia? Ni masak sup tulang boleh. Aku sekarang berada di Masjid Dongyuanhua. Masjid salah satu masjid tertua di China. Lawat Masjid Southgate namanya. Ini keadaan di dalam masjid. Sungguh indah. Kawasan ni. Terlepas solat Jumaat yang tangga, jaga tangga. Pergi jalan dalam tu, jangan buang masa kat luar. Ni kawasan Dali.
Ni certain point of Dali. Ni kita jumpa sini je. Okay, all right, and quality, and within 30 days you could refund back, and lifelong time you could change. The price is same, you could change even higher. You could just add more money, add a new one, change a new one without. Video kat saya, Pak. Dah. Wah. Oh, nak sejuk ke nak panas punya? Sejuk lah. Ini ada ni, yang sejuk ni ada. Dah booking Oh, boleh book lah. Jangan post nanti nak tutup. Boleh book. Saya tengok on the way balik. Hari hari kita nak pergi dinner pula dekat Dali. Kita dinner dekat sini. Dia datang. Dia datang. Be careful. Okay, start. Go. Okay, Cik Abdul Razif 209. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lau Sanhau. Kita bolehkan baca doa safar dulu. Semoga perjalanan kita ini setiap langkah kita dilindungi Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah. Yeah, Chinese people are not so open, mostly not so open, not so talkative. 9:15, come back here. 2 ways you could go around. One is go over there, that walk path near that lake. Okay, it's very good to take photos over there. Just walk. Yeah. Tak nampak lagi, tak tahu. Ada orang first punya bag ke. Video. Nampak bunga-bunga lawa ni. Fire.
Filem banyak tak apa. Mana ni? Jangan. Satu video reunion. Masuk dalam, semua. Sen. Nak tunggu. Masjid. Assalamualaikum Haji. Wacik. Ini dah tahu apa? Kacang kuda. Yang merah tu. Ha? Ini keras ni, tak ada. Buat rasa boleh dah. Ambil tu ni. Dan buat cheese. Sampai dia berketul. Tapi dia still campur. Handmade. Cuka. Betul kan? 想吃的话，一会儿可以尝一下，也可以去体验一下。 Oh, dia kan gitu. Ah, dah siap. Ah, ni cheese. Sekarang kita rasa. Okey. Oh. Bila. Wah, aku ni. Oh, cuy. Ha. Cuy. Okey. Apa rasa? Rasa cheese. Lemak? Lemak. Manis? Tak manis sebab saya tak letak gula. Dah umur kena kurang gula. Ah, bagus. Itu review. Bagus. Sedap, lemak, chewy. Cuy Kenyal-kenyal. Anti ni. Okey, saya akan mencuba. Bismillahirrahmanirrahim. 这里有一次性手套，如果想体验的话，可以坐过去。 Oh, ya, panjang ni cuy dia. Oh, Ini mantap. mozzarella cheese. Rasa dia dengan Pak Luar macam mana rasa dia? Ada lemak-lemak, manis kalau awak bezakan dengan cheese Pak Luar. Cheese kat luar ini sebab dia ori kan. Jadi okeylah, sedap. Sedap juga. Yang penting halal. Yang penting halal. Halal. Makan tanpa ragu-ragu. Alhamdulillah. Fresh fruit dia kata tadi boleh rasa. Haji, halal lah. Halal lah. Halal dan tayyib. Halal. Hai, tayyib. Ini adalah kawasan R&R, kawasan rehat. Kita rehat sini sekitar 10 minit sebelum meneruskan perjalanan kita untuk makan tengah hari. The order of the queen, right? But of course, it's not easy for the queen. The queen must be. Ini restoran kita hari makan tengah hari. Cik, gaya lebih. Ada pintu. Assalamualaikum. Masa ada pintu sini, alah.
Terkejut. Cik isteri panggil. Okey, angkat dah. Daging. Mana nasi dia? Nasi. Gambar dulu, Pak. Gambar dulu. Dah berapa? Hari yang ketiga. Dekat China ni, katil semua king size. Tak ada yang princess ni, tak ada. Grup foto. Street with less people. Meeting point is over there. You see, beneath the wall. If you come here earlier, you could take a seat down. Okay, freestyle. Maizara. Okay, then. Okay, ibu kau nak sewa baju lah. Fred. Jalan-jalan dengan ini perempuan legend daripada China. Seram pula lah lambai gini. Macam dah back normal. Jadi orang balik. Aku kenal orang ni. Ada. Ada yang Maizara best. Itu. Ya kan. Kau nak yang mana aku beli kan? Yang mahal.
Wah, tiram ah, tiram. Also, when the dragon flies, it's always raining, windy weather like that. But the dragon also could be good and evil, right? So good dragon will be take care of this area, make the raining on time. Sana dragon lompat. Tengok, tengok. Cuba sana. Cuba. Sana. Okey. Suruhlah awak ambil Wani. Awak tak pernah pegang manggil kita orang. Wani sini. Make sure I'm slim. Slim. Yes. Naik tangga lagi. Itulah. Aduh. Baru lega nampak bas. Alhamdulillah. Aduh, tadi tak dengar suara weh. Ya. Cepat sangatlah. Sejuk, hari panas. Tu lah. Spicy, not spicy. Okay, that is Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. So somehow alhamdulillah, that begins our doa. May Allah bless us and protect us on our journey, inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sahhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma fi sabr. Go forward with us, okay? Dia ada buat kumpul ke? Okay. 1, 2, 3, action! Oh, let's go!
Nak pergi kabel car ni dengan pusing yang bikin mabuk ni. Aduh. Tahu pusing. Lagi aku lompat benda Allah ni. Dia orang istimewa, dia macam tu. Ngelat. Go. 哎，我的，慢，这头上去。下每边4位，这边坐下。OK。Low pressure, high pressure, cloud 由北向南，13座海拔在5000米以上的山峰。 Okay, Cakwan. Sini awak dengan saya. JDT. 旅游索道是国内的精品旅游项目。 Jangan nak ambil gambar. 把世代人 Wah, swing dia kuat juga ni. Tadi guna oksigen. 张小票提醒介绍吗？我们来这边。 Ni glass ni. Kita dah rasa pening-pening sikit ni. Kita dah berada di 4,506 meter. Bagus. Oh. Lagi. Pam. Bagus lah. Orang naik. Sampai atas. Tinggi tu lah. Makan pisang. Sekejap. Ni betul kuah. On the way down. Isu apa? Yang plaster je. Tak ada. Dia taruh, dia rendam benda tu dengan air panas. Dia tampak. Besok buat lagi. Kerja tu tak boleh. Buat kena buat. Boleh lah kalau masa sebelah bulan. Okey, dah sampai.